ni teleskop penjejak lah. Ini pun satu teleskop, satu lagi di atas ni, satu lagi teleskop penjejak. Jadi teleskop ni keupayaan dia tu boleh sampai ke, saya dah mencerah sampai ke planet Neptune dengan Uranus, planet yang ke-7 dan ke-8. Punya best lah teleskop ni, sebab dia boleh kumpul cahaya langit ni banyak sebab dia besar. Jadi konsep teleskop ni dia mengumpul cahaya-cahaya yang jauh ni boleh kita nampak melalui eyepiece di sini. 30 hari Ogos 2017 petang tadi, kalau kita lihat sebelah barat, kita akan dapati ada sebutir bintang yang amat cerah. Dan dikatakan pada satu-satu waktu daripada matahari turun petang tadi sehinggalah esok pagi, kita boleh lihat sehingga 5,000 ataupun 6,000 bintang. Tapi andai kata langit cantik, tidak ada awan, tidak ada celebu, kita akan dapati bintang penuh di langit. Dan bintang-bintang ni kalau kita perhatikan, dia membentuk ada corak-corak. Dan corak-corak ni yang dibagi sebagai constellation ataupun buruj. Hari ini bukannya limau, orange, matahari. Dan matahari ni dia ada benih hitam. Yang ni bukannya mole ataupun tek lalat. This is what they call sunspot.